Stres ni daripada saraf otak kita. Jadi saraf otak kita ni kan, dia ada dua mode. Nama dia simpatetik dan mode parasimpatetik. Apabila seorang tu dalam mode simpatetik, dia berada dalam mode berjaga-jaga. Berjaga-jaga ataupun kita panggil fight or flight. Kalau parasimpatetik, dia dalam rest and digest. Kedua-dua ni automatic. Ada rimau. Ni rimau lari-lari tak ada. Nampak je rimau, sistem saraf kita punya saraf otak kita tadi terus dia pergi kat simpatetik. Kayak rimau lah, kita kata anjing dia. Kalau kita tengok anjing tu dia nak kejar kita, engkau sakit kaki pun kau boleh lari. Lari, anjing kan. Lari, longkang. Ni kalau tidak kita nak lompat. Kita boleh lompat. Jadi apabila dalam mode simpatetik, nombor satu otot kita jadi keras, jadi kuat, jadi kejang, macam-macam otot. Lepas itu apa? Pernafasan kita jadi laju. Betul tak? Tak ada masanya. Kena kejar anjing. Lepas tu mata kita jadi fokus betul. Tak ada masa kena kejar anjing. Aku tidur lagi sekejap kan? Lepas tu kita punya saluran darah. Saluran darah dia jadi kecil, sempit. Jadi restricted. Lepas tu jantung kita jadi laju. Jadi setiap kali kita stres, benda ni akan berlaku. Lepas tu orang kalau stres kan dia sakit badan. Pada-pada pegang ya Allah macam batu badan kau. Kan pegang otak keras. Pernafasan. Ada je masalah pernafasan. Orang kalau stres. Sama ada dia tak boleh, dia ada asma ke, dia ada macam nafas tu tak lega ke, ataupun dia selalu macam berdebar-debar ke. Lepas tu mata. Tak boleh tidur. Jadi stres ini yang membuatkan penyakit fizikal